Halo guys, ketemu kembali dengan Om Bin. Oke guys, sebelum itu Om Bin nak doakan ke orang sentiasa sehat, termasuk Om Bin juga ya guys. So semoga kita sentiasa sehat selalu guys. Jaga guys kita punya pemakanan, aktiviti harian kita, semoga kita sentiasa sehat dan terhindar daripada macam-macam pelbagai penyakit. So kali ini guys Om Bin nak mereaction satu video yang memang Om Bin rindu sangat-sangat. So dia kata the new face of the city of Jakarta 2021. So dia kata daripada official Skyline channel. So macam biasa guys, official Skyline channel kita subscribe dulu guys. Okay, jangan lupa tekan tombol lonceng dia, like dan share guys. Semoga dia lagi bersemangat untuk buat video. Wow. Okay. So ni kira kali tak tahulah dah kali keberapa Om Bin tengok. Om Bin tak pernah bosan kali tengok bandar Jakarta, kota metropolitan Jakarta. Okay. Wow. So Om Bin macam excited guys nak tengok dia. Okay. So tajuk dia maknanya dalam bahasa Melayu dia maknanya wajah terbaru kota Jakarta di tahun 2021. So video ni guys dia kita 2 minggu yang lalu daripada official Skyline ni. So tak tahulah guys, kita tengok dulu macam mana video dia. Okay, 1, 2, 3 play. Okay, new face Jakarta. Wow. Okay guys, sebenarnya guys macam tu guys. Kalau Om Bin pergi mana-mana negara guys, Om Bin suka guys tengok macam contohnya macam ni. Okay, dia daripada jarak jauh tu kita nampak dia punya bentuk bangunan-bangunan dia tu macam orang panggil macam susunan bangunan-bangunan dia tu. Macam tu guys Om Bin paling suka tengok kalau pergi sesebuah bandar, sesebuah kota. Okay, macam Jakarta memang antara yang terbaik guys. Sebab cantik. Sebab dulu Om Bin pernah pergi ke Seoul, Korea. So Om Bin tak dapat guys view macam Om Bin nak tu. Om Bin tak dapat view sebab bila Om Bin pergi Om Bin tak silap Lotte World Tower yang tinggi tu kan guys. Jadi bangunan tu guys dia satu-satunya kat situ je. Dia macam tak menarik. Sebab dia satu je yang tinggi kat situ dan tak ada yang menyokong dia sebahagian dia. Kalau contohnya macam ni kan dia macam nampak kan macam tu. Okay, teruskan. Wow. Luar biasa. Memang berkilau guys, cantik. So kena stop dulu guys. Wow, yang ni memang lawa guys kat sini. Maknanya daripada angle sini memang cantik guys. Terlalu lawa dia tengok nak terutama malam kan. Waktu lampu-lampu dia semua bermain. Lepas tu kan guys yang Om Bin selalu lupa lah guys. Bulatan bulatan semanggi ke apa guys yang ni. Memang terlalu cantik guys. Macam seolah-olah dia tu jantung kota Jakarta. Cantik. Luar biasa. Cantik guys kat sini view dia. So kalau yang tadi tu dia ada macam mungkin ada tempat kita ambil gambar, sudah tentu guys menjadi tarikan orang untuk datang lagi. Sebab maknanya kita akan kita contohnya dia ada tempat untuk ambil gambar dan kat situ kita ada view yang terlalu cantik yang dekat tempat tadi tu guys. Luar biasa. So guys, sorry guys, Om Bin banyak meng-stop sebab Om Bin kena amati guys, betul-betul. Okay, yang berbalik pada Korea tadi guys, dekat Seoul
memang itulah guys, kalau macam ni kan kita nampak dia banyak macam bangunan-bangunan tinggi, jadi dia macam sama rata gitu. Kalau dekat yang Seoul tuh guys, mungkin kat tempat lain mungkin ada, tapi yang Om Bin pergi, yang ni yang Om Bin cerita je guys, yang Om Bin pergi sempat lawati lah semasa berada di Korea. Dekat yang terutama dekat itulah yang tadi World Tower apa, Lotte World Tower dia tu guys, dia itu antara bangunan yang tertinggi juga guys, maknanya dia masuk dalam bangunan yang tertinggi Lotte World Tower tu. Tapi itulah guys, dia macam tak cantik sangat dia punya environment kat situ, sebab dia satu je berdiri. Kalau dulu kalau tak silap Om Bin pernah pergi Taiwan, dekat Taipei tu pun sama guys, yang Taipei 101 tu kan, dia dulu berdiri seorang je guys kat situ. So dia macam seolah dia nampak tunggul kat situ satu, and then tapi sekarang dia dah buat satu lagi bangunan yang barulah dekat Taiwan, tapi mungkin belum siap kot. Tapi kalau macam ni guys kan nampak cantik gitu, maknanya berceracak dia punya bangunan-bangunan dia tu. Gitu. Cantik guys. Betapa hebatnya guys Jakarta. Wow. Ini kalau udah siap guys yang dua ni, dia akan menambah lagi daftar. Oh my god. Luar biasa. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wow. Cantiknya guys. So guys, nanti kalau Om Bin pergi Indonesia nanti dekat terutama di Jakarta, kalau nanti korang boleh suggestkan guys pada Om Bin ambil gambar dekat mana yang sesuai lah. Sebab macam Om Bin dulu pergi Shanghai, dekat Shanghai tu guys kan, dekat Shanghai tu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, jadi kadang orang pening nak tak tahu memilih lokasi yang kat mana. Tapi dekat Shanghai tu guys, dia ada satu kawasan dekat, Om Bin dah lupa guys nama dia, tapi cantik guys tempat tu. Jadi bila kita berdiri dekat situ, jadi kira keseluruhan bangunan-bangunan tinggi di Shanghai itu, nanti kalau kita ambil gambar, so kita maknanya cantik guys kawasan situ. Kita akan berlatar belakangkan menara-menara apa yang tinggi-tinggi di Shanghai. Macam tu guys. So harap-haraplah ada nanti kalau Om Bin pergi Indonesia dekat Jakarta, harap-haraplah ada. So Om Bin teringin guys nak ambil dia punya view cantik-cantik gitu, terutama waktu malam guys macam ni. Luar biasa. Oh my god. Okay. Ini stadium. Oh. Jakarta. Jakarta Indonesia National Stadium guys. Oh. Ini kat mana guys yang ni? Wow. So cantik ke dia tengok bangunan-bangunan dia. Kira hutan batu. Wow, ditambah pula guys dengan PFW. Yang ni white guys, Om Bin kena wajib pergi. Kuat sangat kot. Oh, patutlah kuat sangat. So antara tempat-tempat tu memang Om Bin wajib pergi guys. Wow. Oh. So kira apa? Kira guys Jakarta ni pun maknanya jenis apa? Maknanya pemerintah Kota Jakarta ni pun jenis kira tak kedekut juga dengan lampu-lampu LED macam ni. Cantik lah, maknanya dia hias lampu-lampu. Sebab kadang guys Om Bin pernah pergi negara-negara yang tertentu, tapi Om Bin tak nak sebut lah. Macam dia tak berapa ni guys, macam dia ada bangunan-bangunan yang cantik, tapi macam dia kurang bermain dengan lampu. Sedangkan benda lah tu boleh menarik minat pelancong guys untuk, yalah sebab maknanya kota dia bercahaya gitu kan.
Lepas tu dengan permainan lampu dia cantik. Contohnya macam rasanya kalau di negara China tu guys, semua bandar besar dia semua memang dia tak kedekut dengan lampu. Dia akan hias secantik mana macam tu dia punya lampu, dia punya bangunan tu semua macam-macam lampu yang pelbagai lah yang menarik minat. Terutama di Hong Kong, di Shanghai tu guys, semua memang lawa. Di Guangzhou memang lawa-lawa guys dia punya. Kalau ada waktu malam tu kan, siangnya tu macam tak berapa ni sangat, tapi bila ada malam tu memang terlalu amazing dia punya tu. So macam dekat Jakarta pun guys, orang tengok macam tu sebab dia ada bangunan-bangunan dia yang dia hias dengan lampu-lampu yang cantik. Gitu. Yang Om Bin tak boleh lupa tu guys, dekat Hong Kong dia ada ni Symphony of Light. So kita akan nampak betapa mewahnya, bukanlah macam cantik lah, dia menarik minat pelancong untuk berkunjung macam tu. So dekat Indonesia pun guys banyak juga ni tengok. Dekat Jakarta pun banyak bangunan-bangunan dia yang dihias dengan lampu. So cantik lah. Kita sebagai pelancong pun memang akan tertarik guys tengok. Wow, tengok tu guys. Wow. Amazing. Dah habis ke? Mainan lampu dia tu guys cantik, menarik minat. So ni kira face sorry guys, tadi ada orang mengganggu. Wow, bergemerlapan guys. Oh my god, bergemerlapan. Sekejap. Bergemerlapan guys bandar dia. Luar biasa. Bergemerlapan kau. Wow. Doakan guys Om Bin panjang umur, sehat-sehat selalu. Semoga Om Bin dapat pergi lagi ke Jakarta. Wow. Yang ini memang pada Om Bin terlalu unik guys, bulatan ni. Terlalu unik. Yang ni apa guys? Yang CSW. Macam bukan. Dengan terlalu luas guys kota Jakarta. Luar biasa. Nanti lepas ni kalau ada video-video baru lagi, Om Bin akan reaction lagi guys. Sebab Om Bin memang suka tengok guys kota-kota. Maklumlah Om Bin daripada kampung. Luar biasa. Apa ni guys? Oh my god, cantik. Dia hias guys. Dia macam ada swimming pool guys ke atas. Dia punya top tu macam ada swimming pool. Wow. Oh my god. Bergemerlapan. Luar biasa. Dah habis guys. Oh my god. Harap-haraplah guys ada YouTuber daripada Indonesia. Om Bin mengharapkan YouTuber daripada Indonesia itu adalah yang buat video yang panjang macam 1 jam gitu. So kita puas tengok. Sebab kalau pendek-pendek macam tu guys, Om Bin tak puas guys tengok. Macam Om Bin suka tengok yang panjang-panjang. Video-video yang panjang cantik dan menarik kan guys untuk ditengok. Wow, Om Bin terlalu macam tak sabar guys nak datang Jakarta. Om Bin harap-harap semua mungkin coronavirus ni terutama di Malaysia lah guys. Di Indonesia tu guys mungkin dah Om Bin dah lama juga tak tengok kes, tapi mungkin di Indonesia sekarang dah terlalu sedikit sangat kes dia. Tapi di Malaysia guys macam baru-baru ni dia dah turun sampai 4,000. Lepas tu macam kita dah lega lah.
Lepas tu lama-lama dia macam naik balik sampai 5,000, 6,000, lepas tu turun balik. Tak tahu, macam tak ada kesudahan. So menyebabkan benda ni macam menjejaskanlah kita punya perjalanan, aktiviti. Terutama pada orang-orang yang suka travel, memang terlalu terjejas guys. Memang sekarang di Malaysia dia orang dah boleh travel, macam dah ramai juga yang pergi Turki, tapi pada Om Bin kan itu tak berbaloi sebab satu kita kena kuarantin. Okay, daripada Malaysia pergi Turki dah kena kuarantin, dan balik Malaysia lagi kena kuarantin. So kena orang-orang kaya sahaja yang macam tu, yang mungkin dia cuti setahun pun tak apa. Tapi kalau macam Om Bin tak boleh guys, sebab mungkin 2 minggu kuarantin kat Turki contohlah. Lepas tu kita melancong 2 minggu, lepas tu datang Malaysia lagi 2 minggu kuarantin. So tak ke macam dah sebulan lebih guys, terbazir masa. Itu yang macam Om Bin memutuskan Om Bin tak melancong guys keluar negara buat masa ni, sementara time kuarantin ni kira masih ada. Jadi Om Bin takut guys, tak mau. So Om Bin akan memilih untuk melancong dulu dalam Malaysia. Dan insyaAllah kalau contohnya kuarantin tu dah berakhir, maknanya dah tak ada kuarantin, so Om Bin akan melancong keluar negara. Tapi Om Bin dengar guys, katanya mungkin awal tahun, mungkin adanya kita tak ada kuarantin lagi, macam tu. So Om Bin berdoa guys, berharap sangat semoga kuarantin tu dah tak ada lagi, dan Om Bin akan bebas melancong guys. Dan negara pertama yang Om Bin akan kena melancong, Om Bin kena pergi ke Indonesia dulu untuk kira part 1. So kemudian part 2, part 3, part 4 gitu, macam tu. Om Bin ada part guys nak pergi, sebab Indonesia kan luas. So Om Bin tak boleh satu kali pergi terus nak melancong seluruh Indonesia, tak boleh guys. Om Bin kena macam ambil 2 minggu gitu. Dan mungkin lepas ke Indonesia tu, Om Bin mungkin akan selang-seli, mungkin Om Bin pergi Pakistan, ataupun Om Bin akan ambil ke Pakistan dan ke China semula. Sebab untuk pengetahuan korang guys, Om Bin hampir sebulan dekat China, tapi Om Bin tak kira menyeluruh, sebab China kan luas kan. So kira sebahagian sahaja yang Om Bin pergi ke China. So Om Bin kena explore lagi bahagian China yang Om Bin tak pernah pergi. Okay guys, dah itu sahaja video daripada Om Bin. Thank you so much. Doakan Om Bin semoga Om Bin sentiasa sehat dan murah rezeki. Semoga Om Bin dapat melancong dan Om Bin boleh tengokkan kepada korang, tunjukkan kepada korang bagaimana kehebatan, kecantikan di dunia bentuk-bentuk muka bumi ataupun bandar-bandar di luar sana. Okay guys, dah, thank you so much.